$5 roti kirai set. Okay guys, welcome to Apa Cita eksklusif bersama saya di JMS. So today, kita nak pergi rumah seseorang yang istimewa dalam bidang makeup dan juga dalam bidang masak. Tapi sebelum kita naik ke rumah orang tu, kita juga nak jumpa kita punya guest artis Bojenggo yang bermain watak sebagai seorang kelakar, pemabuk dan juga seorang jahat. Alright, jom let's go guys. Hey Bo, thank you brother for coming for today punya shoot. Yeah. Are you excited for what we're going to do Of course, today? man. I'm excited, man. Alright, are you ready? Yeah, come on. Let's go. Come on. Mana? Ni rumah dia, Fik. Alright guys, stand by. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, masuklah. Silakan. Hari ni ada order ke? Tak ada order. Oh, tak apa. Kak duduk, aku berbual. Kak, Hafiz dengar kakak ada jual roti kirai special. Alhamdulillah. Business ni on and off. The order always come in to my regular customer lah. Okay. Yang already know that I buat home base. How do you actually open up the order? Do you actually post dekat social media ataupun buat live ke macam mana? Sometimes I do live. I take order during my live. Sometimes word by mouth. Okay. Yeah, so they recommend. They order online lah. Mana roti kirai dia kak? Ni Hafiz. Dah ready untuk Hafiz ni. Wow, Bo, Kak relax dulu Bo. Kak relax dulu. Bagi aku introduce ni roti kirai baru Kak cekik. Okay? Korang tengok kentang dia, solid dia. Asal ada bunga-bunga? Nak menarikkan lagi kan selera Hafiz. Garnish lah. Yeah. Ni tak ada macam untuk asuk-asuk ke apa, macam cucuk-cucuk ke, main jiwa tak ada. Dah makan kan? Dia ingat Kak Jun je. Yang gini satu set Kak jual berapa selalu? I ada 30 piece, 50 piece and bento something like this which you receive 4 pieces. Okay. 2 piece of chicken and potato. Ada minimum order tak? I also ada ala carte juga kalau you nak order roti kirai saja. Okay, minimum order 20 pieces. Okay. So macam gini satu set, kalau tengok termasuk dengan kari, kita ada kentang, 2 piece ayam, 4 keping roti kirai Delivery is $10 or self-collect dekat Ghim Moh Road. Harga ni $5 sahaja. Kalau korang malas nak masak ke, weekend nak orderkan family ke, ataupun ada gathering ke, korang nak bento, then you can have this set. Selain daripada roti kirai, kakak ada jual apa lagi? Okay, selain roti kirai tak ada, but I'm a makeup artist. Then I will do any wedding package and also personal makeup. So kalau korang nak belajar kelas makeup, korang nak sign up untuk belajar makeup, korang nak belajar macam nak bikin untuk orang kahwin punya makeup, korang boleh contact Jun Idris. Apa nombor dia kak? 8389 0993. Makeup class, makeup tutorial, nak makan, Jun Idris cari. Sekejap, kita kadang-kadang ada member, dia makan seorang tak jemput guys. Sedap pun. Alright. Order $5 per set. Sedap. Ambil bawah dulu.